Aku letak makanan dia kat sini, biar dia ambil makanan dia kat sini. Ikut suka dia. Dengan customer ni, dia dah lah salah location pin. Kata dia pin dekat sini, kata tengok Legoland babe. Legoland Medini. Nampak tak Legoland? Lepas tu dia kata apa? Aku call tadi, dia cakap dia punya rumah kat Mutiara Rini. Bro, Legoland dengan Mutiara Rini bapak jauh Jauh tu. Lepas tu aku minta lah nombor WhatsApp dia. Aku ingat macam boleh lah nak settle kan. Order lain masuk. Lepas tu aku cakap anda lah tak boleh sebab aku nak pick up order lain. Nak WhatsApp them tak boleh send lah. Lepas tu aku cakap bro, you salah pin location the UL like this lah. Lepas tu dia cakap tak boleh, I cancel lah. Tadi aku ada mood nak hantar pergi rumah dia. Sebenarnya aku tak boleh hantar sebab aku ada shift. Shift aku tak boleh keluar daripada aku punya zone. Zone Mutiara Rini tu dah keluar daripada aku punya zone. Faham tak? Zone shift aku. Dia acting macam terpaling bagus cakap kau. Ni aku letak makan dia kat sini, biar dia ambil makanan dia kat sini. Ikut suka dia. Yang penting aku dah settle aku punya kerja. Dia nak report ke Grab tu dia punya pasal lah. Aku ada bukti. Betul. Dia dah salah pin location. Dia pin location kat sini. Ni lah tempat aku berhenti ni. Betul-betul kat tengah jalan. Mana ada orang, mana ada rumah. Gila ke apa? Biar dia. Ikut suka dia. Kita gerak. Bukannya masalah aku dah. Tadi okey aku nak pergi send lah. Nak pergi hantar. Adalah sikit macam, walaupun aku tak boleh nak pergi kat rumah sebab aku dalam shift, tapi adalah juga terdetik macam tak apalah kan, kita hantar je lah. Dia boleh ting bagus kat situ. Acah-acah bagus now kau pergi ambil makanan kat situ. Bukan nak bagi aku rating 1 bintang ke, itu kau punya pasal lah. Aku pun boleh bagi bukti kat Grab. Aku pun dah screenshot awal-awal location dia apa semua. So pengajaran aku cakap dengan kau as a customer atau cakap user kan, kalau nak beli tu kau janganlah dalam kereta ke kan. Kau tak pun kat luar tengah berjalan, kadang pin location dia lari. So nasihat aku, kau dah sampai rumah pun kau order, lagi senang. Kalau cakap elok-elok tadi aku dah hantar dah. Nasib dia lah. Gerak lu.